So sekarang 675SR ni dah boleh pakai Android Auto. Pergi dekat autoplay. So dah boleh run native lah. Download app ni dulu, CF Moto. Open CF Moto sekarang version 2.06. So ni dah connected lah. Kita start daripada mula balik. Stop dulu connection. Lepas tu bila dah scan wifi semua, kita boleh connect balik. Connect wifi. Kita akan terus masuk ke Android Auto. Untuk setting motor ni dekat bahagian setup. Lepas tu saya select 720p. Nampak tak? Ok, 720p. Kalau nak view balik dia punya Android Auto ni, sini lah. Apa yang kita buat semua akan keluar. Cuma sekarang phone saya tak ada OBS lah. Tak tahu macam mana nak tambah. Dah ada dah. Ok, ok OBS. Ok. Untuk music player semua ok, boleh jalan. Not bad lah. Tak rugi beli motor China. Ok, selamat mencuba lah kan. Bye. Dia dah jumpa view Android Auto lah. Tapi kita boleh buat screen mirror. Share one app. Benda ni share entire one app. Next. Apa ni? Ni keluar tak? Tak ada pun. Salah. Try balik. Mirror entire screen. Share screen. Continue. Ok. So apa yang ada kat sini keluar kat sini lah. Nampak tak? Ok. So try buka YouTube. Screen. Ok. Nampak dah. Kalau kita tutup, tutup dia tutup ke? Tak tahu macam nak resolve. Nanti try balik ni. Hilang terus. Balik dekat skrin asal. Korang rajin-rajin nak mencuba. Kat sini setting semua ada. Ok, good luck.